Assalamualaikum dan hai semuanya. Kembali lagi dalam siri Kumpul Bitcoin dan ini merupakan episod yang ke-12. Ramadan Mubarak. Dan sebelum aku start video ni, aku nak cakap video ni bukan financial advice. So sebelum korang join membeli Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain, do your research and analysis. So sebelum aku membuat pembelian Bitcoin, di sini aku nak menceritakan sikit ataupun menerangkan sedikit apa yang berlaku dalam market pada masa sekarang. So, seperti yang kita tahu, di Middle East ada berlakunya peperangan di antara Iran dan juga Israel, termasuk US sekali, dan ini memberikan efek yang besar kepada market, which is untuk gold ianya crash, untuk minyak pula dia menaik segila-gilanya, dan untuk aset-aset yang lain semuanya juga mengalami kenaikan dan juga mencapai all time high kecuali Bitcoin. So kat sini aku nak bagi tahu kenapa Bitcoin tidak dapat survive ataupun tidak dapat membuat sebarang kenaikan di situasi yang sekarang ni. So di sini aku nak bagi tahu yang kebanyakan investor memasukkan duit diorang ataupun diorang melabur duit diorang tu ke dalam dua market yang membuatkan cryptocurrency ni tak mendapat liquidity yang secukupnya. So yang pertama adalah AI, yang di mana untuk zaman sekarang ni banyak AI yang dah tersebar dekat luar sana. Yang macam sekarang ni ada OpenClaw, ada lagi AI yang lain yang aku pun tak tahu. Dan ya, memang kita tengok pada masa yang sekarang ni di Iran juga adanya berlaku peperangan, dan kebanyakannya ataupun kesemuanya peperangan yang berlaku memakai AI, yang di mana diorang membuat drone dan diorang melakukan peperangan secara hybrid lah. Bermaksudnya tidak mengeluarkan tentera ataupun tidak berperang seperti cara tradisional, yang di mana ianya memberi impak dan juga memberi kesan kepada sesebuah negara tu. Dan yang kedua, sebab kenapa Bitcoin ataupun cryptocurrency tak mengalami kenaikan adalah namanya prediction market. Prediction market ni apa? Prediction market adalah suatu tempat ataupun sesuatu platform yang di mana orang boleh predict, orang boleh membuat prediction sama ada sesuatu situation tu ataupun sesuatu event tu berlaku. Dan mostly untuk sekarang ni orang banyak melakukan prediction market dekat satu apps yang bernama Polymarket. Dan benda ni pun sudah lama, Polymarket, cuma pada tahun 2026, yang lebih tepatnya 2024 hujung, dia ni menjadi hype lah. Maksudnya ramai orang nampak Polymarket ni dan diorang mencuba, dan sampai sekarang lah kebanyakan investor meletakkan duit diorang kat sana dan diorang membuat prediction market, berspekulation, dan menyebabkan diorang mendapat keuntungan yang banyak ataupun kerugian yang banyak, sehingga harga Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain tidak mengalami kenaikan. Dan aku percaya bahawa untuk pada masa yang akan datang, cryptocurrency ni akan naik juga harganya. Dan kat sini aku nak bagi tahu kenapa sebab aku boleh cakap bahawa Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain boleh naik harganya pada masa akan datang. Yang pertamanya sebab perang lah. Sebab based from sejarah, Bitcoin akan selalunya menaik ataupun akan selalunya mengalami fasa bull run, yang di mana pada masa COVID, ianya memang mengalami penurunan yang di mana market crash. Tetapi pada masa 2022 ataupun 2023 awal, Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan, yang di mana banyak investor meletakkan duit diorang ke dalam Bitcoin dan menyebabkan Bitcoin mengalami all time high
ataupun diorang dapat break all time high diorang pada masa tu. Dan ianya juga memberikan prediction lah kepada investor-investor yang lain yang di mana diorang percaya akan mengalami kenaikan sebab sekarang pun mengalami peperangan di mana Iran dan juga Israel berserta dengan US berperang. Dan for your information, banyak penduduk Iran sekarang ni diorang meletakkan duit diorang kepada Bitcoin. Sebab untuk sekarang bila berlakunya peperangan, semua aset-aset akan jadi berisiko ataupun semua aset-aset akan mengalami crash lah. Dan kita boleh tengok seperti gold yang di mana pada 1 Mac iaitu hari Isnin, bila market dia buka semua crash. Memang mengalami kenaikan. Cuma hanya dalam waktunya sekejap market terus crash dan menyebabkan banyak orang terkena liquidity. Yang di mana untuk yang masuk long akan mengalami loss, yang masuk short akan dapat profit. Dan yang kedua, antara sebab kenapa aku boleh cakap Bitcoin akan mengalami kenaikan adalah sebab sekarang adalah bear market. Untuk korang punya information, harga Bitcoin pernah mengalami penurunan di mana pada bulan Februari mengalami penurunan yang banyak sehinggakan harga Bitcoin sampai 50 lebih, 55 something like that macam tu. Dan aku percaya harga Bitcoin akan turun juga untuk masa yang sekarang juga, yang di mana harga Bitcoin sekarang 67,000 dan aku predict dan aku tak cakap 100% akan jadi, tapi ada chance yang di mana harga Bitcoin akan membuat penurunan, yang di mana akan ada dua situation yang berlaku. Yang ini adalah based from aku punya pandangan dan based from aku punya prediction, yang di mana yang pertama situation yang berlaku adalah Bitcoin akan membuat penurunan sampai ke bottom which is 59,000. Harga Bitcoin akan capai ke sana dan selepas mengalami penurunan yang dalam which is sampai ke bottom, harga Bitcoin akan terus naik mendadak, yang di mana akan mengalaminya bull run lah. Dan aku boleh cakap situation ni boleh berlaku sebab dekat US sana which is macam BlackRock ataupun JP Morgan sekarang dah membuat pembelian Bitcoin. Kiranya diorang dah membeli harga Bitcoin pada harga yang murah sekarang ni. Dan memang takkan terkejut lah harga Bitcoin akan menaik suatu hari nanti. Dan disebabkan juga oleh Donald Trump yang di mana pada minggu lepas bank-bank diorang sana bercadang untuk memblok ataupun stopkan aset kripto ni ataupun bidang cryptocurrency dekat negara diorang sana untuk lebih meluas maksudnya. Tapi Donald Trump ni adalah pro Bitcoin yang di mana adalah satu-satunya presiden US yang di mana peka ataupun memandang ataupun mengambil berat tentang cryptocurrency ni. So Donald Trump membuat peringatan yang di mana dia akan bertahan, dia akan melindungi cryptocurrency ni daripada mengalami blok ataupun mengalami pemberhentian di US sana. Dan oleh sebab itu, bila dah dapat agreement ataupun dah dapat persetujuan daripada Donald Trump, kemungkinan harga Bitcoin akan menaik dan akan break all time high dia. Dan itu adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah harga Bitcoin akan mengalami penurunan juga, dan aku punya prediction bottom Bitcoin adalah 59,000 dan bila dah sampai 59,000 dia akan sideways. Maksudnya market akan flat je. Dia akan naik turun and sampai satu masa harga Bitcoin akan terus menaik. Dan aku tak boleh bagi tahu spesifik punya date sebab aku pun tak tahu. Cuma ini adalah dua prediction aku terhadap Bitcoin dan juga cryptocurrency yang lain. Tetapi kat sini aku nak cakap aku bukan mengajak korang
aku bukan menyuruh korang untuk membeli ataupun membuat investment terhadap Bitcoin dan juga cryptocurrency, sebab Bitcoin dan cryptocurrency adalah aset yang sangat volatile. Dan sebagai seorang investor, macam aku cakap video sebelum ni, korang kena pandai, korang kena tahu aset apa yang korang beli supaya korang tak mengalami kerugian dalam investment. Sebab investment adalah cara yang di mana korang dapat mengembangkan duit korang, bukannya menghilangkan ataupun mengurangkan duit korang. Sebab aku percaya sebagai seorang investor adalah satu bidang ataupun suatu pekerjaan yang di mana diorang yang di mana bidang ini membuatkan duit korang bekerja untuk korang. Dan kita boleh belajar seperti Warren Buffett, dia meninvestkan duit dia ke dalam sesuatu aset ataupun ke dalam sesuatu perusahaan yang dia faham apa dia punya tujuan, apa dia punya goal untuk membeli satu saham ni. So, sebagai investor, korang kena belajar daripada Warren Buffett, yang di mana sebelum korang membuat sebarang pembelian ataupun sebelum korang buat sesuatu investment, korang faham dulu, korang fikir betul-betul dulu, korang cari dan korang baca apa sebab dan juga apa fundamental asset investment yang korang masuk tu. Dan walaupun aku suka Bitcoin, walaupun aku suka cryptocurrency, aku tak cakap bahawa cryptocurrency ni adalah investment yang terbaik. Ada lagi investment yang lebih baik daripada cryptocurrency, tapi bagi aku, untuk cryptocurrency adalah aku punya pilihan sebab dia liquid yang pertama. Kalau berbanding dengan gold, ianya perlu mengambil masa. Sebab kalau kita nak liquidkan duit kita, kita perlu jual. Kita perlu jual kepada kedai-kedai yang menjual emas dan ianya mengambil masa lah. Tak termasuk lagi kalau kedai tu tutup ataupun weekend. So, akan mengambil masa untuk kau liquidkan duit kau daripada gold. Tapi kat sini aku tak memburukkan gold ataupun aku tak mempermalukan gold. Okay, sebab aku percaya gold pun adalah satu investment yang terbaik. Dan ya, seperti aku cakap tadi, sebelum korang membuat sebarang investment, korang perlu faham fundamental dia, korang perlu faham apa korang punya plan dan korang perlu faham apa masa ataupun apa strategi yang korang pakai supaya korang dapat keuntungan daripada investment korang sendiri. So, ini adalah 2 prediction untuk Bitcoin bagi aku sendiri, dan aku tak cakap prediction aku ni 100% legit, 100% akan menjadi, tetapi sebagai seorang investor yang aku sendiri dah boleh cakap lama lah, tapi actually pun tak lama lah, 6 bulan macam tu. So, sangat jauh daripada perkataan lama tu. Tapi aku percaya 2 prediction ni akan berlaku untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency yang lain. Tetapi kat sini aku nak cakap, sebelum korang membuat sebarang investment, fikir baik-baik. Dan seperti biasa, kita akan membuat pembelian Bitcoin. So, dekat sini, kita akan membuat pembelian Bitcoin seperti biasa menggunakan exchange Luno. Dan ya, harga Bitcoin telah mengalami penurunan. Dan pada masa ini adalah masa yang sesuai untuk korang membeli Bitcoin secara berkala ataupun DCA dan juga mengambil opportunity untuk korang berjaya dalam cryptocurrency. Tetapi aku nak cakap, jangan pernah all in walaupun harga tengah diskon gila-gila di harga RM67,000 ni, jangan pernah all in. Korang perlu ada cash di tangan korang sendiri supaya situation yang buruk berlaku, korang boleh solve ataupun korang boleh hadapi dengan tenang. So, seperti biasa, kita akan membuat pembelian Bitcoin di sini. Kita tekan Bitcoin, kita tekan buy, kita masukkan amount dia, RM50. So, kat sini, Bitcoin yang kita dapat adalah 0.0018. So, kita swipe. So, kat sini kita dapat pembelian Bitcoin dan kita boleh check kita punya Bitcoin di wallet kita sendiri. So, sekarang harga aset kita untuk Bitcoin adalah RM383 dan jumlah
Bitcoin yang kita ada pada masa yang sekarang ni adalah 0.001424. So, aku rasa itu saja untuk video kita pada kali ni. Dan aku nak cakap sekali lagi, walaupun harga Bitcoin ataupun harga cryptocurrency yang lain yang tengah diskaun sekarang ni ataupun yang tengah mengalami penurunan ni, jangan pernah all in. Korang perlu sediakan cash di tangan korang. Korang perlu membuat pilihan yang betul. Korang perlu ada strategi yang betul. Dan korang perlu fikir secara long term. Supaya apa? Sebab benda yang buruk boleh berlaku dalam hidup kita. Sebab aku percaya hidup kita tak selalunya di atas. Dan juga hidup kita tak selalunya di bawah. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. So, sebagai seorang investor, membuat pilihan yang tepat adalah salah satu kewajipan yang penting. Sesuatu kewajipan yang korang sendiri perlu ada supaya korang dapat keuntungan daripada investment yang korang buat sendiri. So, aku harap korang dapat belajar dan korang dapat mengambil ilmu lah sedikit sebanyak daripada video ni. Dan aku nak cakap segala apa yang aku keluar daripada mulut aku ni, aku tak jamin, aku tak bet, aku tak pernah janji yang aku punya speculation ataupun aku punya prediction akan menjadi 100%. Maybe aku boleh cakap 50%, 40% ataupun 75%. Tapi kat sini aku nak cakap korang sebagai korang faham dan sebagai investor korang perlu tahu setiap pilihan adalah di tangan korang sendiri. Jadi membuat pilihan yang baik adalah salah satu kewajipan sebagai seorang investor. So, sampai sini saja untuk video pada kali ini. Sampai jumpa di episod Kumpul Bitcoin episod yang ke-13.